Mari bina deck dengan menggunakan pack Mecha Strike dan Aeroblade Starter Deck. Dengan nisbah 20 kad karakter, 8 kad sokongan termasuk kad sokongan kekal dan 2 kad bersyarat akan mengurangkan kebarangkalian brick. Malah meningkatkan kebarangkalian, pemain sentiasa ada kad yang boleh dimainkan di zon aktif pada setiap pusingan. Manfaatkan kad karakter jenis Mechamato untuk kemampuan Nyah Kunci, kad bersyarat Mega Mechamato dan Mecha Mega Konco yang sangat membantu jika kita sering kalah Osom. Masukkan juga kad karakter lain yang mempunyai efek, HP atau attack yang relevan untuk bertahan di setiap pusingan supaya pemain berkesempatan untuk menggunakan kad sokongan selepas setiap Osom. Efek tidak berkesan untuk membatalkan hasrat pihak lawan. Efek pilih atau ambil kad dari deck untuk mengurangkan kebarangkalian break. HP dan attack yang relevan untuk bertahan beberapa pusingan Osom. Antara kad penting yang perlu dimasukkan ke dalam custom deck ini adalah Mecha Detective untuk kebarangkalian menang secara automatik, Mechamato Chef Mode untuk sabotaj pihak lawan, kad sokongan kekal Adudu dan Mecha Prop untuk mengacau kad bersyarat pihak lawan, dan kad sokongan kekal Full the First untuk buat pihak lawan terkapai-kapai. Di sini saya sertakan juga senarai penuh semua kad yang digunakan untuk custom deck ini dari pack Mecha Strike dan Aeroblade Starter Deck. Selamat mencuba.